pengambilan tanah ini tidak mengikut peraturan yang sewajarnya. Saya minta Peraturan Mesyuarat supaya 36, bekas KSN, bekas pengarah tanah yang sekarang ini bekerja dengan Kementerian Yang Muhammad dan juga Datuk Bandar yang sekarang bekerja dengan syarikat itu sebagai penasihat supaya mereka menjawab secara terbuka. Di Arau sebut pengambilan tanah ini telah dilakukan dengan cara tidak betul. Maknanya dia menyatakan sangkaan yang jahat kepada penjawat awam. Sedangkan pada masa itu di bawah menteri sebelum ini Tan Sri Anwar Musa. Kemudian Arau mengambil alih. Arau kata pengambilan ini tidak betul. Tapi kenapa Arau tidak betulkan pada masa itu? Kerana Arau pada seorang menteri. Ya, okey, very good. Jawapannya senang. Arau hampir membetulkan, tiba-tiba kerajaan baru ambil alih. Kalau Arau masih jadi menteri wilayah, sudah pasti benda ini tak jadi. Sebab akta tu dah digunakan patutnya. Kalau anda kata bersetuju untuk kita gunakan akta pengambilan tanah, patutnya maksudnya pembangunan tu kena dilakukan lah. Kalau tak nak maksudnya, nak demonstrasi, nak bising, nak memekak maksudnya, setelah mereka gunakan akta pengambilan tanah maksudnya, masa tu tak nak fikir. Dia salahkan pula pegawai dan juga kitakan kerajaan dalam isu pembangunan kampung baru ni. Saya bagi fakta ni, rumah flat 236, 38 tak setuju. Dalam undang-undang strata yang berhormat, kena 100% setuju. Ni 36 tak setuju. Dalam rumah setares 64 lot 27 yang setuju. Yang guna akta pengambilan tanah tu tak kerti bahasa. Saya nak beritahu Yang Berhormat, Menteri Wilayah saya dan semua orang, kita tidak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah KSN, iaitu daripada Jawatankuasa Pembangunan Tanah Wilayah. KSN PTG itu kuasa yang ada kepada mereka. Jadi itu sebab saya minta mereka bagi penjelasan, bukan menuduh mereka. Saya bekas pegawai yang Muhammad tak tahu menahu tentang perkara ni. Saya tahu bahawa perkara ni dia kena bagi penjelasan. Kenapa pengambilan dibuat dalam 3 hari? Kenapa dibuat masa PKP? Orang tak bekerja. Itu soalan saya. Saya bukan marah menteri. Menteri bukan ada kuasa. Saya tahu dia nak jawab. Ya. Contohnya yang seperti Arau sebut tadi, yang bab 3 hari itu tadi kan. Bagi saya, yang maknanya daripada sebelah sini maupun daripada sebelah sana, sering sebut bahawa perkara ini adalah perkara besar. Perkara ini adalah perkara penting. Jadi kalau masa 3 hari ini, banyak perkara yang kita nak kena teliti. Jadi 3 hari itu bagi saya tergesa-gesa lah. Ya? Jadi tergesa-gesa.